Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya nak memperkenalkan diri saya. Ini adalah memenuhi syarat untuk khusus mengetahui saya. Okey, kita mulakan. Okey, nama penuh saya ialah Nurisa binti Seman. Saya berasal daripada Melaka, Malaysia. Sebagaimana kita ketahui, Melaka ni terkenal dengan bangunan bersejarah. Seperti gambar yang saya share ni lah, bangunan merah, dia berada di Bandar Hilir, Melaka. Pekerjaan saya ialah guru tingkatan 6. Sebelum ni saya pernah mengajar di aliran perdana 1 hingga 5. Okey, saya pernah mengajar subjek matematik dan subjek perakaunan SPM. Tetapi sudah ada perubahan dalam pendidikan. Guru tingkatan 6 hanya perlu mengajar tingkatan 6 sahaja. Subjek yang saya ajar adalah perakaunan. Okey, tempat bekerja saya adalah di Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Melaka. Yang ini sekolah ini berada di Bandar Hilir, berdekatan dengan bangunan merah dan mahkota Perin. Okey, kita bercerita mengenai pendidikan saya. Okey, kelulusan akademik yang tertinggi saya adalah Master Business Administration. Saya dapat daripada UKM Malaysia. Okey, pada tahun 2004. Sebelum ini saya adalah pemegang Bachelor Science Agribusiness daripada UPM Malaysia. Okey, selepas mendapat kelulusan akademik, saya ingin menjadi guru. Jadi saya melanjutkan pelajaran saya di Institut Perguruan Darul Aman Jitra Kedah dalam diploma pendidikan dengan option perakaunan. Okey, pengalaman umrah dan bagaimana saya terbuka hati untuk menyertai SPHU. Okey, pengalaman umrah saya tak ada sebenarnya kerana saya terikat dengan menjaga ayah dan ibu yang tidak sihat lah. Setelah ayah saya meninggal, ibu saya pula. Ibu saya agak lama lah dia sakit, stroke. Jadi hampir 16 tahun lah saya menjaga. Jadi saya tidak mendaftar haji sebelum ni sebab saya tidak pasti bila saya dapat pergi. Nanti tak ada orang nak menjaga mereka. Jadi saya hanya mendaftar haji setelah mereka meninggal dunia. Okey, oleh kerana mendaftar tu agak lewat, jadi kita tahulah giliran dia akan lambatlah. Setelah saya melihat iklan mengenai SPHU di media sosial, itu Facebook dan Instagram, okey, saya rasa ini peluang saya untuk mendalami ilmu haji dan umrah. Kita perlu mempersiapkan dirilah sebelum pergi ke sana. Jadi saya mendaftarkan diri dan setelah hampir 2 bulan lah saya mengikuti kursus ini. Okey, pada saya kita boleh beribadat di sana, samping kita juga sebagai mutawif boleh membantu juga orang lain. Okey, setelah belajar lebih kurang 2 bulan, saya dapati banyak kelebihan melalui Sijil Profesional Haji dan Umrah ini ataupun singkatan dia SPHU. Okey, yang pertama, pembelajaran dia adalah fleksibel dan dalam talian. Ini sesuai untuk warga kerja. Mereka yang bekerja boleh sesuaikan masa mereka dan juga suri rumah. Suri rumah ni dia duduk di rumah, jadi dia boleh sesuaikan masanya dengan mengikuti pembelajaran dia. Okey, kerana boleh diakses dari mana-mana sahaja, 100% dalam talian. Okey, yang kedua, kurikulum ni komprehensif. Dia merangkumi 20 modul lengkap termasuk fiqh haji dan umrah, pengurusan jemaah, psikologi dan komunikasi. Okey, bila mengikuti khusus dia secara dalam talian setiap minggu, pada hari Jumaat kita akan menjawab kuis. Kuis ini adalah open book dan kita boleh merujuklah. Dan markah lulus dia adalah 60%. Jadi memudahkanlah sebab dia open book. Okey, yang seterusnya latihan praktikal. Terdapat sesi praktikal intensif itu 2 hari 1 malam. Saya telah dimaklumkan batch kami iaitu batch 27 akan menghadirinya pada 17/4 dan 18/4 di Bagan Lalang iaitu di Hotel Seri Malaysia. Ini bersama tenaga pakar untuk pengalaman
yang sebenar. Sijil profesional dan peluang kerjaya. Menerima sijil yang dikira bagi membuka peluang kerjaya dalam industri haji dan umrah, termasuk menjadi mutawif yang bertauliah. Okey, ini satu peluang lah. Kalau siapa-siapa yang berminat, utamanya yang telah pencen lah. Macam saya ni menghampiri ke usia pencen dalam 2 tahun lebih, insyaAllah saya akan pencen. Jadi ini adalah peluang saya. Jika masih sihat, akan meneruskan sambil kita beribadat, sambil itu kita membantu orang lain juga untuk beribadat. Pengiktirafan, profil peserta akan dimasukkan ke dalam Directory Haji. Okey, data kita akan disimpan dan dimasukkan di dalam directory mereka. Jadi, kalau ada syarikat-syarikat yang memerlukan kita, mungkin boleh disebarluaskan. Jadi, kita tidak terikat semua pembelajaran sahaja. Ada peluang lebih lanjut dan seterusnya. Okey, ini untuk pendapat lah jika diterima sebagai mutawifah di mana-mana syarikat. Ini pada pendapat saya dan pada pandangan saya lah. Okey, saya akan membantu jemaah yang dibawa dengan melakukan umrah dengan betul dan memberi bimbingan langkah demi langkah. Kita tahu umrah ni adalah proses ibadat dan dia ada rukun dia. Jadi perlu dipahami dan diamalkan dengan betul. Saya bukan saja membantu mengurus aspek ibadah saja, tapi urusan logistik juga, seperti urusan pengangkutan, tempat penginapan, jadual perjalanan dan lawatan ziarah. Saya akan menjadi peneman dan sumber ketenangan pada para jemaah. Ini memang agak sensitif sikit lah, sebab kita tahu jemaah ni diorang manusia kan, melibatkan emosi, rohani. Umrah ni adalah perjalanan emosi dan rohani. Ada saatnya para jemaah akan menitik mata dan atau merasa rindu. Jadi kita ni terpaksalah, dalam bahasa mudah, terpaksa jadi kaunselor lah untuk mereka. Maka saya selaku mutawifah akan menjadi teman, penenang dan penyokong kepada mereka. Saya juga selaku mutawifah akan lebih kreatif dan lebih berusaha untuk mempromosikan pakej umrah syarikat yang saya bawa.